Pernah tak anda rasa macam ada sesuatu yang tak nampak yang tengah tahan anda dalam kerjaya, walaupun anda dah ada semua skill yang patut ada? Ia mungkin bukan tentang apa yang anda tahu, tapi tentang satu skrip rahsia yang sedang bermain dalam fikiran anda. Jom kita bongkar sama-sama. Kita selalu fikir nak berjaya kena ada kemahiran, kena ada network, kena kerja keras. Tapi, betul ke itu je? Sumber yang kita kaji hari ini dedahkan ada satu lagi faktor. Satu faktor tersembunyi yang sebenarnya jauh lebih berkuasa dari semua tu. Cuba kita bayangkan kerjaya kita ni macam sebuah bongkah ais. Apa yang kita nampak atas permukaan air? Kemahiran, benda-benda yang kita belajar, sijil kita, pengalaman kita. Tapi, bahagian yang paling besar yang duduk kat bawah air tu, itulah kepercayaan tanpa sedar kita. Benda inilah yang senyap-senyap pandu setiap keputusan kita, dari cara kita minta naik gaji, sampailah ke projek apa yang kita berani atau tak berani nak ambil. Okey, jom kita bagi nama pada benda bawah air ni. Konsep yang merangkumi semua kepercayaan tanpa sedar ni dikenali sebagai life script ataupun skrip hidup. Fikirkan ia sebagai pengarah senyap di sebalik tabir kerjaya kita. Jadi, apa benda life script ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah corak kepercayaan yang dah tertanam dalam diri kita. Ia yang tentukan cara kita berfikir, cara kita bertindak dan akhirnya hasil yang kita dapat. Ia macam satu program komputer dalaman yang running 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan inilah idea utamanya. Anda mungkin ada PhD, ada CJ paling gempak sekalipun, tapi kalau skrip dalam kepala anda tu asyik besik, aku ni tak cukup bagus lah. Atau, confirm gagal punya ni. Agak-agak mana satu yang akan menang? Jawapannya, skrip itulah. Kepercayaan ini lagi power dari semua sidil yang anda ada. Tapi jangan risau, berita baiknya ialah skrip ni bukan tulisan atas batu. Ia boleh diubah. Kita boleh jadi penulis skrip kita sendiri. Bila kita mula sedar tentang skrip ni, perubahan besar boleh berlaku. Mari kita tengok 3 anjakan pemikiran untuk kita mulakan. Okey, 3 anjakan utama ni ialah yang pertama, faham tentang peta minda unik setiap orang. Kedua, melihat kegagalan sebagai maklum balas. Dan ketiga, sedar akan sumber dalaman yang kita semua ada. Jom kita bedah satu-satu. Pertama, peta minda unik. Maksudnya macam ni, setiap orang termasuklah anda dan bos anda melihat dunia melalui cermin mata yang berbeza. Pengalaman hidup kita membentuk peta yang unik dalam kepala kita. Bila kita betul-betul terima hakikat ni, yang peta kita bukanlah satu-satunya peta yang betul, barulah kita boleh bekerjasama dengan lebih baik. Kuranglah drama-drama kat office tu, kan? Kedua, kita ubah cara kita pandang kegagalan. Yang ni memang game changer. Daripada kita labelkan sesuatu itu sebagai gagal dan terus rasa down, apa kata kita labelkan ia sebagai maklum balas. Setiap kesilapan tu bukan penamat, ia cuma data. Data yang bagi tahu kita apa yang tak menjadi supaya kita boleh cuba cara lain. Setiap pengalaman tu, baik atau buruk, sebenarnya jadi bahan bakar untuk kita maju lagi laju. Dan yang ketiga, sumber dalaman. Falsafah dia simple je. Anda dah ada semua yang anda perlukan untuk berjaya. Serius, kekuatan, keberanian, kreativiti tu semua dah ada dalam diri. Tugas anda bukan untuk cari benda-benda baru ni kat luar sana, tapi untuk belajar cara buka kunci dan akses harta karun yang dah sedia ada dalam diri tepat pada masa yang anda perlukan. Sekarang, jom kita gabungkan semua ni dan kita sentuh sedikit perkataan yang paling kita takut dalam kerjaya kita, kegagalan. Kalau kita tengok dari sudut pandang life script ni, apa punca sebenarnya? Cuba fikir balik, masa anda rasa anda gagal buat sesuatu. Sebenarnya kan, kita selalunya bukan gagal sebab kita tak cukup pandai atau tak cukup mahir. Tapi, kita gagal sebab skrip dalaman kita, live script kita tu belum diupdate lagi untuk sokong kejayaan yang kita nak capai. Jadi, fahamkan ni, masalahnya bukan pada hardware, bukan pada diri anda, tapi pada software yang tengah running dalam kepala tu. Dan software kan boleh ditulis pula. Jadi, apa maksud semua ni untuk anda? Maksudnya, hala tuju kerjaya anda tu boleh diubah. Ia bukan sesuatu yang tetap. Semuanya bermula bila anda ambil pen dan mula tulis semula skrip dalaman anda tu, ayat demi ayat. Hubungan dia sangat-sangat jelas. Langkah 1, ubah skrip anda. Ubah kepercayaan anda pasal kegagalan, pasal kebolehan diri. Langkah 2, secara automatik, arah kerjayaan anda akan ikut berubah. Ia adalah satu rantaian sebab akibat yang memang pasti.
Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan terakhir yang dipetik terus dari sumber kita. Lepas dengar semua ni, adakah skrip tersembunyi yang mengawal kejayaan anda tu dan nampak sikit tak bayang-bayang dia? Faham ke faham?